Habis SPM, bermodalkan RM50, saya datang ke Kuala Lumpur. Tompang tu lah, kakak tadi yang jahit baju tu sama dengan Mak Ainol tu, duduk dengan dia. Mula-mula kerja A&W. Bila kerja A&W ni, habis kerja A&W, malam lepak Umalan. Lepas tu Lan ada buat band kat saya. Ada nama band tu, nama dia Sand Dragon, Naga Pasir, Kampung Pasir, Bulu Kelang. Okey, main orang kahwin apa semua. Lepas tu saya pecah sikit. Saya keluar sekejap, saya jumpa Ismail Ali Hamzah. Dah 2001 macam tu kan. Duduk kat Ismail Ali Hamzah, saya jadi anak buah dia. Belajar menyanyi apa semua kat situ, masuk pertandingan apa. Daripada situ saya start masuk pertandingan di sekitar Kuala Lumpur. Bukan saja Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, Melaka. Yang besar awalnya saya masuk adalah Bintang Sensasi Menara Kuala Lumpur. Tu antara yang ada Pija, masa tu ada Aros Siti Sarah, Farah Wahida, yang nama-nama besar lah, Zahid, semua lah, Kefli.